Siapa yang suka shoot video kan patut ada benda ni tahu. Yang ni kita boleh simpan memory card, SD card. Lepas tu kalau kita nak transfer footage yang kita ambil dengan kamera tu kan, kita boleh cocok dekat bahagian sini. Lepas tu yang ni, kabel ni kita boleh gantung juga dekat beg, ataupun nak cabut macam ni pun boleh. Okey, cabut macam ni, cocok dekat handphone macam ni. Nampak? Nak mudah, nak cepat selepas kita shoot kan, ambil je memory card dekat bahagian kamera ni. Ni korang jangan risau tau, sebab dia magnetic tau. Cabut je macam ni. Korang nak simpan, boleh simpan dekat bahagian atas macam ni lah. Ni saya tunjuk contoh lah. Kalau nak simpan, dia akan jadi macam ni. Lepas kalau kita nak shoot kat mana-mana pun senang. Okey, cabut. Lepas tu boleh cocok dekat bahagian tepi ni lah. Kalau kita nak baca dia punya file lah. Okey, tolak macam ni rapat-rapat. Okey, korang boleh tengok dekat handphone. Banyak footage dekat bahagian sini. Okey, kalau nak edit ke, nak apa kan, nak transfer masuk dalam handphone ke, dekat laptop ke, senang je. Cocok je, ambil ni cocok. Bahagian sini dia Type C tau. Cocok dekat sini ataupun dekat laptop. Korang boleh transfer file footage yang kita ambil tu dekat laptop ataupun dekat handphone. Jadi senang lah. Okey, dah siap guna, korang boleh cocok macam ni balik. SD card ni boleh ambil balik, letak macam ni. Lepas tu yang ni pula best. Letak je, dia magnet tau. Dah boleh simpan. Macam saya simpan dalam beg macam ni. Kalau saya keluar, dah siap shoot apa semua kan, akan ambil benda ni, saya akan transfer dekat handphone. Lepas tu edit, saya post. Okey, yang ni memang sangat sesuai lah siapa-siapa yang suka ambil video. Lepas tu nak simpan memory card pun senang, nak transfer file pun senang. Dapatkan sekarang harga tengah promo tau. Link saya dah bagi.